Ini merupakan satu perkara yang salah dan sekiranya benda ini berlaku, majikan kena bayar semula keseluruhannya kepada engkau melalui caruman kepada KWSP, okey? Alright, kita bertemu lagi dalam siri My Papa Ajar. Hari ni aku nak bercerita berkenaan dengan KWSP, alright? So, ada beberapa benda yang korang patut tahu berkenaan dengan Akta KWSP, okey? Contohnya di bawah Seksyen 41, Seksyen 41 mengatakan bahawa sekiranya mana-mana majikan culas untuk bayar caruman KWSP untuk pekerja-pekerja mereka, tak kisahlah pekerja kau ada seorang ke dua orang ke 200 orang dan kau gagal untuk bayar caruman untuk pekerja-pekerja ni, basically majikan ini telah membuat satu kesalahan yang boleh dituduh di mahkamah jenayah, okey? Sekiranya dia dapati bersalah, majikan ini boleh dikenakan denda up to RM10,000 dan juga boleh dikenakan penjara up to 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali, okey? Selain daripada itu, nombor 2, kau juga kena tahu sebagai pekerja sebenarnya kau ada hak untuk demand statement gaji daripada syarikat kau. Katakanlah bila kau demand statement gaji, syarikat tak nak bagi, mereka telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 43 pula Akta KWSP, di mana dalam Seksyen 43 ni, sekiranya majikan dapati bersalah, sama juga majikan boleh dikenakan denda up to RM10,000, boleh juga dikenakan penjara up to 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kedua-dua kesalahan ni merupakan kesalahan jenayah. Dan kedua-dua kesalahan ini perlulah diadukan kepada pihak KWSP. Sekiranya ada kegagalan untuk mencarum, sekiranya ada kegagalan untuk supply statement gaji kepada korang boleh straight away pergi adukan kepada pihak KWSP supaya pihak KWSP boleh melakukan siasatan dan membuat tindakan selanjutnya, okey? So, di dalam menegakkan hak-hak kita sebagai pekerja, ada perkara-perkara lain juga yang korang patut tahu, okey? Antaranya adalah di bawah Seksyen 47, okey? Seksyen 47 dikatakan bahawa di dalam membayar caruman bagi pihak majikan, kan majikan kena ada employers contribution yang 13% tu kan? Di dalam membayar caruman ini, dia tak boleh ambil duit tu daripada gaji korang. Katakanlah gaji korang RM3,000, employers contribution dia nak ambil juga daripada RM3,000. Ini merupakan satu perkara yang salah dan sekiranya benda ini berlaku, majikan kena bayar semula keseluruhannya kepada engkau melalui caruman kepada KWSP, okey? Ini merupakan satu hak yang jitu juga, okey? Selain daripada itu, di bawah Seksyen 49 juga dia mengatakan bahawa sekiranya majikan ni ada tunggakan dalam pembayaran korang punya caruman, basically setiap bulan yang mana tunggakan itu berlangsung, dia akan kena bayar late payment interest charge, okey? Katakanlah dia kena bayar korang RM1,000 untuk tunggakan tu, dengan late payment interest charge maybe akan tinggi sedikit, so untunglah untuk employee-employee di sana. Dan jangan lupa, korang tetap kena buat aduan, barulah kau boleh dapat treatment ini semua, okey? Selain daripada tu, aku rasa yang paling best, sekiranya lepas korang buat aduan, okey, kau dah buat aduan ke KWSP pun dah buat keputusan, dia memang minta majikan untuk bayar, tetapi majikan dia still gagal lagi, banyak kali dah, banyak ada aduan dibuat oleh pekerja-pekerja lain, masih juga gagal. Apa yang boleh buat, sekiranya pihak KWSP mahu, melalui Ketua Pengarah Operasi KWSP, Ketua Pengarah boleh mengeluarkan satu travel ban kepada majikan-majikan yang culas untuk mengikut arahan-arahan yang telah